Saya berdiri dengan tuan-tuan dekat sini bukan sebagai seorang yang lebih mulia atau lebih pandai daripada perempuan. Tapi saya for whatever reason, saya pun tak tahu, Allah SWT pilih aku dan diamanahkan aku untuk buat kerja ni. And I'm here to do that. Simple, I'm here to do that. Tapi for whatever reason, aku tak tahu Allah SWT letak aku kat sini. I do not know what is good, what is bad for me to be here. But one thing, wherever I go, I try to do my best and I move on. If you want to continue with what good I left behind, please do. Boleh buat. When I move, things change back to where it was before. Apa yang baik daripada aku kau amalkan, apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup.